Lepas lama terperuk dekat UiTM, akhirnya hari ni kami keluar kejap untuk teroka Melaka. Jom ikut kami. Selamat datang ke Lunch Station. Bersama Hosana, saya Irfan Azri. Saya Amir Aizat. Pada hari pertama, kita orang akan bawa korang ke Malacca House. Dan hari kedua pula, kita orang akan bawa korang puas sarapan terbaik di Alur Gajah. Dan lepas tu, kita orang bawa korang ke Safari Wonderland. Korang, kalau korang pergi Melaka, tak sah kalau korang tak singgah museum. So, aktiviti pertama hari ni, kita orang akan bawa korang ke Malacca House. Malacca House ni berusia lebih 200 tahun tau. Dan kebanyakan perabot dalam ni, semuanya original, bukan replika. Tengoklah ni korang, bukan setakat belajar sejarah. Nak lepak minum air boleh, nak dengar lagu boleh, nak ambil gambar pun boleh. Dan cover aktiviti pertama, jom kita pergi next aktiviti. Good morning. So pagi ni kami akan bawa korang ke puas sarapan terbaik di warung Nek Muna. Korang yang mana nak sarapan kat sini ni, korang kena datang awal tau. Tak kisahlah weekend ke weekdays ke, kedai ni confirm penuh. Perut pun dah lapar. Jom kita makan. Sedapnya Amir makan. Saya nak bagi review makanan dia. Nasi dia, saya kata sedap. Sekarang saya nak try dengan ayam pula. Tak tahu. Dengan ayam juicy dengan tender. Dia tak kering. Nasi limit. Alhamdulillah. So, macam mana, Meh? Okay, so kita dah habis makan. Lepas ni kita akan pergi ke Zoo Efamosa. Betul lah, Irfan? Ya, betul. Zoo Safari Formosa. So, bye. Okay guys, so sekarang ni kita berada di Efamosa Safari Wonderland. Kalau korang nak tahu, Efamosa Safari ni sebesar 150 ekar. Haiwan kat sini semuanya jinak-jinak dan comel. Macam ni rupanya view buaya dari bawah. Okay guys, so kita baru saja habis show yang pertama kita daripada 5 show. So this is our first show kita, iaitu Elephant in Nature. Yeah. Rukia. Dah penat kan? Ya. Panas. Korang juga boleh naik boat tau untuk pergi ke lokasi seterusnya, iaitu Monkey Island. Ni tempat Jimmy guys. Jom. Tolong. Tibalah masa kita orang bawa korang ke Cowboy Show. Jangan tiru aksi ni tau. Aktiviti last kali kita orang akan bawa korang ke safari. Dekat sini korang kena naik lori tau. Alah, macam dekat Madagaskar. Lili. Comelnya. Nama siapa ni? Zaman belajar ni lah kita kena banyak enjoy. Tak kisahlah dengan kawan-kawan ke, dengan family ke. Betul tu Irfan. Bila kita dah start kerja esok, kita dah tak ada masa dah nak spend time dengan kawan-kawan kita lagi. Masa dengan kawan-kawan ni lah yang jadi kenangan paling mahal. Semoga kita berjumpa lagi. Okay guys, so video kita dah sampai ke penghujungnya. Kalau korang suka dengan video ni, korang jangan lupa subscribe, tekan like, lepas tu korang komen apa yang best kat dalam video kita orang. See you guys on the next video.